masa duduk, dibawa masa berjuang, dibawa masa bercakap seperti ini, dibawa dia waktu kita bekerja, kita bawa dia waktu kita ke sekolah, waktu kita ke pejabat, waktu kita nak tidur. Bahkan kita mesti bawa rasa kehambaan ini di mana-mana kerana kita ini adalah hamba. Jadi nak mengekalkan rasa kehambaan ini untuk kita bawa ke mana-mana, ini yang paling susah. Sebab perkara ini sangat seni. Perkara ini adalah perkara maknawi. Perkara ini ada hubung dengan hati manusia. Mungkin barangkali soal-soal yang pertama tadi agak mudah sedikit, yang kedua sudah payah sedikit, tetapi yang paling payah saya rasa perkara yang ketiga ini, saya ulang lagi, itu rasa kehambaan yang mesti kita bawa ke mana-mana. Kalau rasa kehambaan ini kita tak bawa ke mana-mana, maka kita akan bawa pula ke mana-mana rasa ketuanan. Rasa ketuanan ini adalah hak Allah, bukan hak kita, bukan hak makhluk, bukan hak manusia. Boleh tahan kalau kita manusia ini membawa ke mana-mana rasa ketuanan. Kalau dia membawa rasa ketuhanan ini lebih berat lagi. Dia nak jadi Tuhan sedangkan dia bukan Tuhan. Ini lebih berat lagi. Jadi perkara yang ketiga ini, seorang hamba itu mesti dia merasakan kehambaan yang dia mesti bawa ke mana-mana. Apa dia rasa kehambaan itu? Apa itu rasa kehambaan? Rasa kehambaan itu terlalu banyak. Saya nak sebut sebahagian kecil di antaranya, yang mana seorang hamba itu mesti dirasakan dalam hatinya dan dia bawa ke mana-mana. Di antara rasa kehambaan itu seperti rasa malu, rasa takut, rasa hebat kepada Allah, rasa lemah, rasa harap, rasa kurang, rasa bersalah, rasa hina, rasa diawasi. Ini dia sebahagian daripada rasa-rasa kehambaan yang dia bertapak dalam hati, yang mana setiap hamba itu mesti dia bawa ke mana-mana. Di mana saja dia mesti membawa rasa kehambaan ini, supaya dapat menghilangkan rasa ketuanan. Lebih-lebih lagi dapat menghilangkan rasa ketuhanan. Sebab manusia itu kalau dia pergi ke mana-mana, lebih-lebih kalau dia berjuang dan berjihad, lebih-lebih kalau dia berkuasa, lebih-lebih kalau dia jadi orang besar, lebih-lebih kalau dia pandai pula, rasa kehambaan tak ada, maka berjuang dan berjihad, lebih-lebih kalau dia berkuasa, lebih-lebih kalau dia jadi orang besar, lebih-lebih kalau dia pandai pula, rasa kehambaan tak ada, maka yang ada pada dia rasa ketuanan. Bila ada rasa ketuanan, dia akan angkuh, dia akan sombong, dia akan ego. Maka dia akan rempuh siapa saja yang dia nak rempuh. Dia akan menyalahkan kuasa. Dia akan melakukan bermacam-macam keingkaran dan kemungkaran di atas muka bumi Tuhan ini. Sebab dia tak rasa hamba, dia rasa Tuhan. Kadang-kadang dia rasa sebagai Tuhan. Sebab itu rasa kehambaan ini pada seorang hamba itu, yang dia bertapak pada hati-hatinya, maka hendaklah dibawa ke mana-mana. Bila rasa hamba ini dibawa ke mana-mana, maka seorang hamba itu insya-Allah dia tidak akan dapat kesalahan, kerana dia tidak akan melakukan kesalahan kerana dia dapat pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak akan melakukan kesilapan. Dia tak berani melakukan kederjanaan. Dia tidak berani melakukan kesombongan dan keangkuhan. Dia tak berani melakukan salah guna kuasa, salah guna ilmu, salah guna tenaga, salah guna ilmu pengetahuan, salah guna fikiran. Ini pentingnya rasa hamba itu dibawa di mana-mana.
supaya hamba Allah itu selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi rasa kehambaan ini mesti dibawa ke mana-mana, dan rasa kehambaan ini yang payah kita nak terapkan dalam hati kita. Rasa kehambaan ini payah kita nak usahakan. Sebab rasa kehambaan ini mesti dididik di waktu kecil lagi. Kita sudah menjadi orang dewasa baru dididik. Dah jadi orang besar baru nak dididik. Dah banyak ilmu baru nak dididik. Dah selalu dewasa baru nak dididik. Yang mana daripada kecil hingga dah dewasa, hingga sudah menjadi orang besar, rasa ketuanan itu begitu besar dalam hati. Kemudian nak kita usahakan supaya ditukar dengan rasa kehambaan, amat susah, amat payah, amat perit sekali. Ini memerlukan mujahadatun nafsi yang amat hebat dan amat kuat dan berterusan. Barulah rasa kehambaan itu dapat dimiliki. Sebab itu pendidikan perlu dari kecil. Asuhan perlu dari kecil. Tarbiyah perlu dari kecil. Dari kecil lagi mesti kita kenalkan diri kita. Dari kecil lagi kita mesti kenal Tuhan kita. Dari kecil lagi mesti kita kenal Rasul kita. Dari kecil lagi mesti kita kenal tanggungjawab kita. Dari kecil lagi kita mesti tahu kita berada ni di mana tempatnya dan ke mana kita akan pergi, dan apa tanggungjawab yang Allah pikulkan kepada kita, yang mesti kita bertanggungjawab dengan sebaik-baiknya. Dan selepas itu kita akan mati dan kita akan berhadapan dengan Allah, dan akan Allah tanya apa kita lakukan waktu menjadi hamba Allah di atas muka bumi dahulu. Jadi asuhan kena dari waktu kecil. Kalau asuhan tu dah besar macam kita ni, oi berat sangat. Dah tahu salah, payah nak hilangkan salah. Dah tahu macam-macam mazmumah ada dalam hati, nak numpaskan sangat payah. Dah tahu kesalahan, nak hilangkan kesalahan sangat susah. Dah tahu kewajipan patut kita pikul, patut kita laksanakan, nak kita laksanakan sangat susah. Kenapa? Nafsu kita sudah manja. Hati kita telah buta. Akal kita tak kenal Allah dan tak kenal tanggungjawab. Yang dia kenal dunia, 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 dunia semata-mata. Sebab itu didikan mesti dari kecil. Kalau umat Islam ini mahu menjadi umat yang baik, yang menjadi umat yang gagah, yang boleh menaungi manusia di dunia ini, seperti mana yang berlaku di zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, zaman salafus salih, zaman 300 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah didikan bermula seperti umur kita ni, dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dah hampir nak mati baru dididik, masya-Allah susah sungguh nak kita didik diri kita. Nak kita tanamkan kembali rasa kehambaan itu sangat susah. Walaupun kita sedar kita hamba, tetapi rasa hamba tidak ada. Jadi rasa kehambaan ini perlu ada, dan kita mesti bawa ke mana-mana supaya kita sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan rasa-rasa kehambaan ini adalah penting. Dia memberi kebaikan kepada kita dan boleh menyelamatkan kita daripada neraka di akhirat. Rasa malu umpamanya. Kalau rasa malu ini dapat dibawa ke mana-mana oleh seorang hamba itu, maka seorang hamba itu boleh membendung daripada membuat dosa. Malu menyalahgunakan nikmat-nikmat Tuhan. Malu menggunakan kuasa sesuka hati. Malu tidak redha apa yang Allah tentukan kepadanya. Malu tidak sabar bila berhadapan dengan ujian-ujian. Rasa takut dan hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh menghindarkan seorang hamba itu daripada melakukan dosa. Boleh mendorong seorang hamba itu membuat kebaikan. Dan boleh menghilangkan rasa, hilangkan rasa dia sajalah yang pandai, yang bijak, yang mampu. Rasa harap pada seorang hamba itu kalau dibawa ke mana-mana boleh menghilangkan rasa